Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farid Anwar bin Syahri, KPSK Taman Seroja. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran kepada Ilahi atas anugerah APC yang diberikan ini. Terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, IPD Sepang, dan tak lupa juga terima kasih kepada Guru Besar Khairuddin, rakan pentadbir, guru-guru dan seluruh warga SK Taman Seroja atas kerjasama yang diberikan. Saya bersyukur dianugerahkan dengan IPC pada kali ini bukan atas individu tetapi atas kerjasama seluruh warga SKTS. Dengan rasa syukur, saya ingat memberikan rasa inspirasi pada saya dan seluruh warga SKTS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Salam Fauzi. Ucapkan sebanyak-banyak ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Guru Besar, kanan-kanan dan rakan-rakan tugas yang sentiasa memberikan sokongan dan kerja bersama sepanjang masa. Setiap kali saya menjalankan tugas yang diberi, anugerah ini saya menjadikan sebagai pembakar semangat untuk terus melaksanakan tugas dengan ikhlas dan komitmen. Semuanya, penghargaan ini bukanlah kejayaan untuk saya seorang diri. Sebaliknya, ia adalah sebagai doa dan juga sokongan dari banyak pihak. Terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana saya telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada warisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Taman Seroja atas kepercayaan dan peluang yang diberikan. Pada rakan-rakan guru, terima kasih atas kerjasama dan semangat kekitaan dalam kita menjalankan tugas. Pada murid-murid, kalian adalah sumber inspirasi untuk cikgu terus bersemangat dalam perkhidmatan sebagai seorang pendidik. Anugerah ini saya akan jadikan sebagai amanah dan tanggungjawab untuk saya meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan saya. Sama-samalah kita harumkan nama SK Taman Seroja. Seroja Glorious. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi atas rezeki dan penghargaan yang dikurniakan. Anugerah ini bukan sekadar sebuah penghormatan tetapi amanah dan suntikan semangat kepada saya untuk terus berkhidmat dengan ikhlas dalam usaha mendidik anak bangsa dan melangkah dengan penuh dedikasi. Setinggi-tinggi penghargaan buat Tuan Guru Besar, pihak pentadbir, rakan-rakan guru, warga sekolah dan keluarga atas segala sokongan serta doa yang sentiasa mengiringi. Akhir kata, menabur bakti dengan seikhlas hati, menyemai ilmu sepenuh jiwa, mendidik penuh kasih demi masa depan anak bangsa. Terima kasih. Saya sangat bersyukur sebenarnya dengan penerimaan hadiah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun ini dan saya berterima kasih kerana mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun ini. Saya juga rasa amat bersyukur dan berterima kasih atas penerimaan anugerah ini dan ialah satu amanah dan motivasi untuk saya terus berkhidmat dengan lebih dedikasi dan cemerlang kepada sekolah dan khususnya kepada warga sekolah SK Taman Seroja. Jutaan terima kasih juga kepada semua warga sekolah, pihak yang banyak menyokong perjalanan saya selama ini. Tak lupa juga jutaan terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan juga kepada barisan pentadbir, juga kerjasama daripada rakan-rakan guru. Semoga anugerah khidmat cemerlang ini bukan penamat tapi sebagai permulaan untuk saya terus berkhidmat dengan lebih cemerlang dan dedikasi. Terima kasih sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Syukur Alhamdulillah kehadrat ilahi atas penganugerahan pada hari ini. Terima kasih kepada barisan pentadbir SK Taman Seroja, rakan guru dan kaki tangan sekolah atas sokongan yang baik. Anugerah ini adalah hasil kerjasama yang padu dan usaha saya seorang diri. Semoga penggarapan ini menjadi tembakan semangat untuk saya berbuat dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indah berseri si bunga melati, harum mewangi di taman desa. Anugerah diberi saya hargai menjadi amanah setiap masa. Alhamdulillah dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada guru besar, barisan pentadbir dan juga rakan setugas yang sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama serta kepercayaan setiap kali saya menjalankan tugas yang diberikan. Anugerah ini saya akan jadikan sebagai pembakar semangat untuk saya terus melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh komitmen. Sesungguhnya penghargaan ini bukanlah kejayaan untuk saya seorang, tetapi sebaliknya ada doa dan juga sokongan dari pelbagai pihak. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izinnya pada kali ini saya diberi peluang untuk menerima anugerah ini. Setinggi-tinggi penghargaan buat tuan guru besar, pihak pentadbir, rakan-rakan guru, anak-anak murid serta keluarga yang banyak memberi dorongan dan sokongan untuk saya terus bekerja. Anugerah ini adalah hasil dari semangat dan kerjasama daripada rakan-rakan yang banyak menjalankan aktiviti bersama, sama ada dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Pergi ke taman memetik mawar, mawar harum di tepi perigi. Menjadi insan terus bersinar, APC diterima sepenuh hati. Terima kasih dan tahniah kepada semua penerima APC 202.